Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Selamat bersua kembali dalam sesi podcast Pimpin Pesan edisi Merdeka, yang mana pada pagi ini kita akan membincangkan satu tajuk yang begitu relevan dengan bulan kemerdekaan dan ada relevannya juga dengan keadaan kita, akidah kita, iaitu tajuk yang berbunyi peranan agama dalam kemerdekaan. Jadi saya bersyukur dapat mengajukan podcast ini sekali lagi, dan saya juga rasa amat bertuah kerana bersama-sama dengan kita untuk podcast kali ini seorang pakar dalam bidang sejarah, iaitulah kita jemput Prof. Madya Dr. Azmi bin Arifin yang merupakan Profesor Madya daripada School of Humanities Universiti Sains Malaysia. Apa khabar Prof? Sihat Prof? Sihat insyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi terima kasih Prof kerana sudi, walaupun saya dimaklumkan yang Prof begitu sibuk dengan jemputan demi jemputan, terutama bulan Ogos, bulan September ni peak lah bagi karyawan sejarah dan bulan kemerdekaan, bulan hari negara kebangsaan dan seumpamanya. Jadi UMPSA begitu bertuah dapat bersama-sama dengan susuk tubuh yang kerap diviralkan di media dalam beberapa tahun kebelakangan ini, yang mana tujuan kita mengadakan podcast ini ialah untuk kita renung sejenak sejauh manakah kebenaran sejarah yang kita dah belajar sejak daripada zaman awal persekolahan dahulu. Bagaimanakah kaedah pensejarahannya ataupun naratif, orang muda sebut naratif sekarang, dan apakah sikap kita apabila kita nak menyantuni dakwaan yang kononnya agama itu dia tidak ada kepentingan dalam tiang sebuah negara. Kerana kalau kita ingat, berlaku satu peristiwa di mana ada seorang bekas menteri kabinet yang dipertikaikan kerana menjadi terlalu religious oleh sebahagian daripada masyarakat, dan dia menjawab dengan baik bahawa tidak ada salah pun untuk menjadi seorang yang beragama. Jadi dengan sebab itu insya-Allah kita akan menghurai persoalan peranan agama dalam kemerdekaan, termasuk juga peranan agamawan. Dan kalau kita perhatikan juga Prof dan sidang pendengar sekalian, saya lupa untuk mengalu-alukan juga kepada seluruh sidang pendengar di luar sana. Terima kasih kerana join live kita ni, dan kita mohon bantuan kerjasama baik untuk like kita punya Facebook page live kita ni, dan dalam masa yang sama tolong sebarkan link ini kepada seramai pihak yang mungkin. InsyaAllah kita akan kongsi kebaikan insyaAllah. Jadi kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal ada mengajar, mendidik kepada Nabi Muhammad SAW supaya mensyukuri nikmat hidup dalam keadaan merdeka dan bebas. Sebagai contohnya, kita perhatikan di antara umat terdahulu yang pernah dizalimi, ditindas, walaupun negara asalnya mereka sebagai minoriti, iaitulah golongan Bani Israel semasa dipimpin oleh Nabi Musa. Apabila berlakunya konfrontasi di antara Fir'aun dengan Nabi Musa, Allah membantu untuk menyelamatkan Bani Israel. Itu antara nikmat kemerdekaan, dan Allah ulang peristiwa tersebut dengan menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz najainakum min ali fir'aun. Dan ingatlah, Allah minta kita ni supaya kedang balik. Ingat balik ketika mana kami, yakni Allah Jalla wa Ala, menyelamatkan kamu, yakni Bani Israel, di bawah pimpinan Nabi Musa daripada serangan Fir'aun. Jadi kita kena faham di sini bahawa kemerdekaan itu dia satu nikmat. Dia satu nikmat yang wajib kita syukuri dan wajib untuk kita pelajari apakah dia yang mendorong kepada kemerdekaan tersebut. Dan dalam masa yang samalah kita perhatikan atas dasar ini, apa yang dibawa oleh agama dan juga agamawan itu sendiri ialah membantu untuk memerdekakan manusia yang sebelum ini mungkin menghambakan sesama mereka. Ada yang memperhambakan manusia itu sendiri, dan ada juga yang menghambakan akan hawa nafsu mereka. Jadi kerja agama ialah memerdekakan. Pasal tu kita perhatikan satu ketika dahulu, terutama dekat benua, dekat dunia belah tengah ni, kita tengok bagaimana Islam dia pernah membantu untuk memerdekakan manusia daripada Kepulauan Jawa sampailah ke Marrakesh sana, sampailah ke Spanyol. Dulu Spanyol, Portugal dulu adalah merupakan negara Islam.
Bahkan saya sendiri saya pernah melawat ke Semenanjung Iberia di Sepanyol dan di Portugal. Kita tengok di situ bahawa Islam pernah berkuasa di situ selama lebih 800 tahun. Itu pun atas permintaan daripada orang tempatan, bantu mereka untuk memerdekakan diri mereka daripada penjajahan orang-orang belah utara sana, belah Germany dan seumpamanya. Tetapi kita perhatikan apabila kerajaan terakhir Granada jatuh tahun 1492, hanya dalam tempoh beberapa tahun, bagaimana pelayar-pelayar dan penjajah kolonial Portugis ini telah pun pergi ke seluruh pelosok dunia. Daripada tahun 1492, akhirnya mereka ni di bawah pimpinan Afonso di Albuquerque telah pun sampai ke kota Melaka. Jadi dengan sebab itu, kita akan bawakan tokoh sejarah kita untuk kita mengupas isu kemerdekaan dan juga peranan agama lah dalam membantu usaha membebaskan maruah manusia ni daripada kuasa penjajah. Prof, minta maaf kalau intro terlalu panjang. Okey dah tu. Dapat maklumat. Apa khabar Prof? Macam mana dengan kesibukan Prof sekarang ni? Banyak jemputan Agak sibuk keletihan sikit pagi ni. Tapi tak apalah, alhamdulillah. Masya-Allah. Silakan Prof, kalau Prof ingin memulakan bicara mengenai tajuk yang kita berikan ini, dipersilakan. Kita santai-santai Prof. Masih boleh nampak slide Prof tadi rasa hide balik lah kena share balik. Kena share. Tadi stop sharing rasanya. Dia saya okey, Prof tunjuk dulu. Nampak Okey, nampak. Cuma Prof boleh nak okey, saya akan besarkan ke tak nak? Saya dah besarkan full screen dah. Dia stop balik Prof. Kenapa pula? Minta maaf. Kenapa macam tu? Cuba Prof share balik. Dapat separuh pun okey. Ke nak saya yang share? Kalau ada masalah mungkin boleh okey, kita try lagi ya. Saya show sekarang on screen. Okey. Tapi nampak tu lah, nampak separuh je lah, nampak kecil. Tak apa. Boleh. Okey, right. Sila Prof. Biasalah gangguan sikit dari segi teknikal ni kalau secara online ni. Jangan putus talian sudah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ustaz Dr. Irfan kerana sudi menjemput saya dan juga pihak UMPSA lah. Sebenarnya dulu saya pernah berkhidmat di Pahang sebenarnya. Jadi guru di Pahang, di Temeloh, satu tempat bersejarah jugalah. InsyaAllah ada rezeki mungkin bergerak ke sana lagi. Baik, saya dijemput sebenarnya sepenuh hari kemerdekaan. Memang ramai masyarakat berminat dengan sejarah pada bulan kemerdekaan dan bulan Malaysia ni. Bulan-bulan lain dia kurang minat sikit. Tapi itulah saya meraihkan jemputan daripada semua pihak lah. Kerana bagi saya kita nak meraihkan bulan kemerdekaan ini dan kalau boleh kita nak mengetahui sejarah yang sebenar lah apa yang berlaku dalam konteks sejarah pada bulan kemerdekaan bulan Ogos begitu bermakna sekali dan kebetulan tak tahulah Ustaz Dr. rancang ke tak rancang 24 Ogos ini merupakan hari yang saya kata pertama lah tarikh pertama kita dijajah oleh kuasa Portugis di Melaka. Pada 24 Ogos 1511 Melaka dikalahkan. Ada dari segi tarikh ni ada perbezaan tapi saya pegang pada tarikh 24 bulan lah. Dan sejarah ini sangat signifikan lah kerana kita bukan nak tahu tarikh kemerdekaan saja, kita juga nak tahu bila kita dijajah. Dan setengah orang bagi tahu kita ni sebenarnya dijajah beratus tahun daripada tahun 1911 hingga merdeka 1957 itu. Sebenarnya bagi saya itu betul. Melaka pada masa dahulu bukan sebuah negeri. Dia adalah negara dan kalau ditakdirkan tak ada kuasa penjajah, mungkin silap hari bulannya negara ini disebut sebagai Melaka. Dia bukan negeri. Dia adalah satu kerajaan yang besar. Baik, tajuk yang diberikan pada saya pada pagi ini tentang peranan gerakan Islam dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Saya ubah sikit Ustaz. Peranan gerakan Islam ni secara spesifik lah. Tapi dalam tu terkandung institusi, tokoh-tokoh agamawan dan sebagainya dalam perjuangan kemerdekaan tanah Melayu yang panjang. Saya mulakan tahun 1900 sampai 1948. Dia sebenarnya bermula sejak zaman orang Melayu menentang Portugis pun dah ada elemen agama di situ.
Kerana orang Melaka pada masa itu masa nak berperang, mereka baca kitab-kitab dan sebagainya. Dan perjuangan orang Melayu pada bagi saya keseluruhanlah perjuangan orang Melayu ni, ketika mereka beragama Islam, agama itu akan mainkan peranan di mana-mana saja dan keadaan apa saja pun. Baik, objektif wacana saya pada pagi ini adalah nak jelaskan kenapa dalam konteks yang saya sebut tadi, sejarah dia panjang, luas, dan sebenarnya kelompok agamawan ni, ulama, institusi pondok, madrasah, mereka ni pelopor dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Itu yang kita sering lupa dan tinggalkan. Dia bermula dengan gerakan agama. Yang paling penting sekali misalnya antara yang disumbangkan adalah perjuangan menentang Siam oleh Pak Tani itu. Bermula peranan pondok di situ. Tapi masyarakat kurang mengetahui, tak nampak sangat. Kalau kita mula dengan tahun 1900 tu tak lengkap, tapi 1900 tu kita nak lihat fasa era British ni. Perjuangan agama tu pun sudah agak berubah dan agak moden sikit. Dia bergerak sebagai gerakan madrasah. Itu yang saya nak tumpu kan. Dan saya pun nak tegur jugalah setengah pihak yang cuba pisahkan gerakan pondok dengan madrasah ni, aliran Mekah dengan Mesir ni. Kerana ada tokoh-tokoh seperti Tok Kenali misalnya. Dia belajar di pondok. Tapi akhirnya dia menjadi guru di madrasah juga. Dia produk madrasah juga. Dia pergi ke Mekah, dia pergi ke Mesir. Jadi kita tak boleh nak pisahkan mereka ni mengikut aliran-aliran tersebutlah. Sama juga Burhanuddin. Orang nampak Burhanuddin ni kiri. Tak nampak dia madrasah. Dia madrasah. Tapi sebelum dia pergi madrasah, kesedaran dia bermula dengan pondok. Yang ni benda yang patut kita faham. Jadi akhirnya bila kita... Ya. Bila Prof dah berbawa wacana kita ke arah ni kan, sebenarnya dalam audien kami ni ada yang tidaklah mahir sangat dengan sains politik moden ni. Pasal saya tahu kalau orang yang biasa dengan sains politik, dia tahu apakah ada definisi kiri dan kanan. Ya. Yang kiri dan kanan ni boleh Prof tolong define kan? Sebenarnya akan sentuh nanti, tapi tak apa. Okay. Kita santai-santai kan. Santai, okey. Kalau tanya saya tak setuju kiri kanan. Walaupun kadang-kadang saya guna juga sebagai satu untuk menyenangkanlah kefahaman. Kerana kita ni, yang saya duk tegur ialah terlalu suka sangat mengambil idea daripada barat. Istilah kiri kanan ni barat. Ambil daripada, mula-mula ambil daripada Revolusi Perancis pun. Dewan Perundangan dia. Ada belah kiri, ada belah barat dan sebagainya. Yang kiri ini selalu dikaitkan dengan kelompok yang radikal. Kanan ini sebagai sederhana konservatif dan sebagainya. Jadi kita gunakan untuk takrifkan perjuangan kelompok nasionalis atau perjuangan merdeka di tanah Melayu ini dalam bentuk yang macam tu. Cuma saya tertanya-tanyalah, kalau kita buat kiri kanan, macam mana kelompok agama nak letak di mana kan? Dia tak muncul. Pasal barat dia tak ada istilah agama ni. Jadi akhirnya bila saya fikir balik, kita lihat dari perspektif kita, saya kata mungkin kita boleh lihat dalam konteks arus atas dan bawah. Atas dan bawah ni, atas ni kelompok elit lah. Bawah ni kelompok rakyat biasa. Dan di situ ada arus tengah. Arus tengah inilah yang terpinggir dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Dan inilah yang saya nak angkat. Yang saya sebut sebagai arus tengah kelompok agama. Dan kadang-kadang kita pun tak faham sangat tentang apa maksud golongan agama ni. Pasal kalau kita nak lihat sejarah gerakan politik misalnya yang berasaskan pada gerakan agama, dia seolah-olah lambat. Burhanuddin ni pun kita nampak dia kiri, bukan golongan agama. Kalau kita nak mula mungkin Mata dengan Hizbul Muslimin atau lebih awal dengan kaum muda. Tapi itulah, kita pisah-pisahkan, kita pecah-pecahkan. Mereka ni seolah-olah gerakan-gerakan yang berbeza lah. Okay, Prof, bagaimana dengan pandangan satu lagi, saya pun bukan bidang, saya politik bukan bidang saya, tapi saya ada terdengar yang menyatakan kalau belah kiri ni dia lebih kepada perjuangan yang bersifat, saya pada radikalism tadi, dia lebih bersifat socialism, komunis. Sementara yang belah kanan tu yang berdasarkan identiti, agama dan bangsa kan. Dia sebenarnya satu. Adakah ia definisi juga kiri dan kanan ni? Itulah masalahnya bila kita guna istilah kiri ni, kita nak takrifkan berasaskan apa yang wujud di Eropah. Sosialisme, radikalisme apa semua, dan dia tidak sesuai dengan kita. Bila kita guna istilah radikalisme untuk mereka berjuang merdeka,
Jadi kita telah meletakkan satu label yang negatif. Adalah pengkaji seperti Profesor Khairuddin Aljuni, dia cuba untuk memurnikan ataupun mempositifkan istilah radikalisme ni. Tapi istilah ini kita ambil daripada pegawai British, kita nak jadikan dia positif macam mana. Jadi bila kita sebut Burhanuddin ni sebagai radikal, dalam kepala kita mesti dia seorang yang agak keras, tak mau berunding, seorang yang itulah mempunyai pendekatan radikal lah maksud kita. Jadi yang sebelah sana kanan tu kita kata moderate, mau berunding. Kita buat satu pembahagian tersebut sampai kita jadi keliru. Macam Datuk On ni sebenarnya dia dalam UMNO dia anggap kanan, tapi sebenarnya perjuangan dia kiri Datuk On ni. Kalau baca dia dia meninggal pun dalam keadaan kiri. Jadi kita nak letak macam mana kiri kanan. Dan dalam kiri pun ada yang kanan. Sejarah bila kita pecahkan dia jadi agak mengelirukan, kerana sejarah dia tidak macam tu. Tapi saya kata kalau kita bahagikan kepada kelompok atas bawah tu, dia lebih sesuai lah dengan kita, kerana kita ada kelompok kepimpinan, kelompok elit, raja-raja dan sebagainya, dan kemudian rakyat biasa. Dan dia istilah-istilah ni yang kita gunakan, kita kena gunakan secara fleksibel. Dia tak boleh terlalu ketat sangat. Kerana istilah ini untuk memudahkan kita, bukanlah dia satu benda yang wajib kita gunakan. Okey, Ustaz boleh kita sambung? Jadi saya nak dalam konteks ini sebenarnya saya ni itulah podcast tapi saya sudah ke slide. Malam tadi tak tidur, rajin sangat pula malam tadi walaupun tak siap sebenarnya. Baik, jadi saya nak lihat juga peranan sebenar yang dimainkan oleh kelompok agamawan, gerakan agama ni. Kerana dalam sejarah kita, minta maaf lah, saya selalu menegur dan kritik pandangan setengah ahli sejarah, pandangan setengah pihak. Sebenarnya tak seronok kritik-kritik orang ni. Saya nak jelaskan yang ini elemen yang kita tertinggal dalam konteks sejarah yang kita patut angkat. Arus tengah ni, golongan agama ni di mana? Mungkin dia ada ditulis oleh sarjana-sarjana, tapi yang saya nampak dalam bidang pengajar Islam ni adalah ustaz-ustaz dan sebagainya. Tapi ahli sejarah yang angkat, dan angkat ni bukan tumpu pada satu aspek saja, macam kaum muda ataupun institusi pondok, ulama tertentu dan sebagainya. Yang saya nak sarankan adalah perjuangan yang panjang, yang luas, yang melihat dari satu aliran ataupun arus. Kita ada bahagi kiri, kita ada kanan. Golongan agama ni kat mana? Ini masalah yang saya nak sentuhlah. Okey, Ustaz, next. Dalam paparan ini, umumnya naratif sejarah kita ni bagi saya ia kelihatan mundur, dilihat sebagai kelompok yang mundur, tradisionalis. Ada yang takrif macam tu, sarjana kita. Dia melihat kelompok agama ni sebagai kelompok yang tak mungkin ada kesedaran nasionalisme. Nasionalisme ni benda moden mereka kata ni. Golongan agama ni kalau ada kesedaran, macam Roh sebutlah, perjuangan dia sempit agama saja. Dia bincang tentang aspek agama. Ini bagi saya tak betul. Kelompok madrasah ni, dia tak bincang agama pun. Dia bincang tentang bangsa, tentang ekonomi. Masih dalam konteks kita, masih agama juga. Tapi bagi mereka ni, itu dipisahkan. Dia lihat dari konteks sekular. Dan tulisan Roh ni sangat besar lah, dirujuk oleh sarjana kita. Dia kata perjuangan kaum muda ni hanya tumpu pada golongan agama. Sebenarnya golongan kaum muda ni, ini pun satu istilah juga Ustaz sebenarnya. Saya pun tak berapa nak setuju juga, tapi kita pinjam. Kerana kita dah biasa guna. Patutnya kita rombak ni, istilah kaum muda, kaum tua ni. Dan dalam konteks ini seolah-olah kaum muda ni dia hanya nak tumpu agama, dia tidak ada kesedaran tentang politik, dia tak mahu terlibat lawan penjajah dan sebagainya. Ini bagi saya tidak tepat pandangan Roh ini. Kerana mereka tak boleh buat macam tu. Kalau mereka bercakap tentang politik, mereka akan ditindas, ditangkap dan sebagainya. Dan gerakan agama ni adalah satu arus yang betul-betul disekat oleh British. British sangat takut, sangat berhati-hati dan sangat memberi penekanan pada kelompok ini, sampai ada five British yang betul-betul bercakap tentang gerakan agama ni. Pergi haji pun dah jadi radikal lah. Macam tu. Dia ada dalam satu file, dia panggil MSS PIJ, Malaysian Security Service, special branch ni. Dia ada 2000 halaman, laporan oleh British. Dia komuniskan golongan agama ni.
Dan golongan agama ni dia dalam masyarakat kita ni dahulu dia bercampur dengan seberang Sumatera contohnya. Kebanyakan golongan agama ni daripada Sumatera. Memang kita tengok kaum muda Syekh Tahir Jalaluddin apa semua itu orang Sumatera, Burhanuddin orang Minangkabau. Jadi ada file dalam Pisikan British ni nama dia Indonesia. Contoh. Yang dalam tu terkandung nama-nama gerakan agama dan sebagainya lah. Jadi dia diberi perhatian oleh Pisikan British ini secara khusus. 2000 halaman. Tentang gerakan agama dan ada kaitan Hizbul Muslimin Mata dan sebagainya lah. Jadi yang saya tak setuju dengan setengah pandangan, misalnya oleh Ko Kek Kim dan juga oleh Saleh Lamri. Ko Kek Kim dalam bukunya Malay Society dia cuba takrifkan kiri ni. Dan dia takrif kiri ni dia takrifkan kiri ni sebagai satu kelompok yang lawan kanan. Macam tu. Kiri adalah kelompok yang lawan UMNO. Takrifan dia. Di sini saya tak setuju. Pasal bagi saya Ko Kek Kim mungkin tak jumpa sumber yang baru bahawa UMNO itu sebahagian daripada kiri. Macam mana kiri nak lawan kiri sendiri jadi pelik nanti kita bincang. Jadi dia bagi kiri macam-macam, kiri fana, kiri radikal, kiri ekstremis. Salah satu kiri yang disebutkan adalah di Islamic left. Yang ni berpunca daripada kefahaman sarjana bahawa gerakan agama pada masa itu dia bersifat kiri. Dan ini dia merujuk pada Burhanuddin lah. Tapi bagaimana dengan golongan agama dalam kanan tu? Syekh Abdullah Fahim. Jadi pening pasal dia anggap kiri ni lawannya pada UMNO. Jadi Prof, dia nak tarik. Ini ingat saya masa saya belajar di Mesir dulu. Dia ada satu trend terutama zaman Perang Dunia Kedua lah, apabila banyak negara-negara Arab yang wujud lepas kejatuhan Uthmaniyah ni, mereka lebih cenderung kepada aliran kiri kan, aliran labor atau aliran sosialis ni. Bahkan pada waktu itu ada juga sebahagian ulama pada zaman itulah yang melihat ideologi kiri ni seolah-olah compatible ataupun sesuai dengan ajaran agama. Pasal mereka membincangkan, contohnya bincangkan kita nak lawan siapa yang mengungsi kita. Kemudian kita juga nak menyamaratakan ekonomi bagi adil, equal, sama kepada semua. Tapi memang apa pandangan Prof dengan perkara itulah dia kembali kepada soal istilah lah. Istilah ni yang kita pegang. Kita pegang istilah tu, kita ambil. Tapi kalau kita nak sesuai dengan kita, tak ada masalah sangat. Ini kita ambil, kita nak sesuai dengan takrif barat. Jadi kita kait dengan sosialisme. Kadang-kadang setengah ulama kita bincang tentang sosialisme Islam. Contoh Al-Maududi kan. Ada tulis tentang sosialisme Islam. Dan ada juga masyarakat sarjana di sini yang kaitkan. Jadi dari segi betul lah. Saya alatas, bukan saya using, saya nakik alatas, ada bincang juga aspek ni. Jadi saya using kot, bukan saya nakik. Jadi dia nak kaitkan sosialisme tu dengan Islam. Dalam konteks saya sebenarnya dia ada kaitan, cuma saya kata label tu. Kenapa guna sosialisme? Sosialisme ni kan orang lihat dalam konteks macam komunis yang macam tu kan. Dan bila guna istilah kiri ni, kita cenderung macam nak kait dengan sosialisme komunis. Dan ini yang berlaku pada hari ni. Kiri ni orang kata komunis. Saya beri pandangan yang nampak agak kiri sikit pun orang kata saya komunis. Jadi dah budaya. Jadi dia adalah label yang bagi saya tak sesuai digunakan. Dia boleh menimbulkan kekeliruan. Dalam konteks sejarah dia tak sama dengan apa yang berlaku. Kanan kiri ini menyebabkan orang fikir institusi seperti UMNO contohnya dia jadi macam kanan, dia bukan kiri. Padahal dia ditubuhkan PKMM ada dalam tu, Burhanuddin ada dalam tu, nak kira macam mana. Jadi istilah tu dia tak boleh terlalu ketat sangat. Jadi kalau kita nak takrif ni memang akan menghadapi masalah lah. Jadi kita boleh ambil kira dari sudut-sudut tertentu saja. Baik, berpindah pada satu slide yang lain perjuangan agama dalam paparan sejarah. Inilah saya kata peranan kelompok agamawan, institusi agama ni dia tidak masuk dalam line sejarah. Dia pergi pada bidang agama saja. Dan kita boleh lihatlah bagaimana dia dipinggirkan dalam buku teks kita ni kurang tentang aspek ini. Dia ada pun kaum muda saja. Mungkin dari segi kefahaman inilah yang menyebabkan dia kurang. Kemudian dalam konteks kajian sejarah pun ahli sejarah tak minat. Ahli sejarah kita
yang tekankan peranan golongan agama tu, minta maaf sekali lagi, mereka kurang berminat, orientasi mereka lain. Mereka nak tengok nasionalis ini sebagai kelompok yang sekular. Yang tu Burhanuddin berjadi kiri, bukan golongan agama. Dan Samsia Fakih kalau dalam komunis, dia jadi komunis. Walaupun background dia tu madrasah. Jadi ini masalah dalam konteks jajahan masa dahulu. Mereka ni masuk pelbagai platform kerana tak ada platform yang lain. Golongan kiri ni, golongan agama ni, dia masuk kiri, dia masuk kanan, komunis pun ada. Tapi asas mereka adalah perjuangan lah. Cuma platform tu betul atau tidak, itu masalah. Baik, kemudian dalam kita sambut merdeka pun kita tak angkat golongan agama. Ini saya tekankan dari segi tanggal misalnya. Kita sambut 31 Ogos, kita lupakan 5 Safar, 1377 Hijrah. Itu identiti kita sebenarnya. Masa dahulu tarikh itu dipilih, ditukar oleh seorang ulama, Syekh Abdullah Fahim. Kita ingat dia yang pilih, macam tu sajalah. Tapi kita tak ingat dari segi roh, dari segi makna tanggal tersebut, identiti kita pada masa kemerdekaan. Jadi hilang makna tersebut. Kita sambut merdeka, tapi makna jati diri dan identiti itu hilang dengan kemerdekaan. Dalam media sosial memang sangat kurang lah bila sambut merdeka. Yang keluarnya komunis. Yang berjuang merdeka. Memang banyak akhir-akhir ni macam tu. Jadi dalam konteks ini bagi saya yang macam tarikh kenapa pemilihan Safar, pengaruh media sosial. Prof akan ulas dalam slide yang berikutnya nanti ke ataupun boleh saya tanya? Mungkin ada sikit. Okey, seterusnya. Okey, ini sebagai contoh lah. Bila ini yang saya tegur juga. Kita tidak ada satu inisiatif untuk bina sendiri satu kefahaman sejarah kita ataupun bidang-bidang yang lain. Contohnya dalam konteks nasionalisme ni. Haskell ni orang Yahudi, dia fahami dari sudut dia. Okey lagi pandangan Haskell ni, tapi kita nak memahami tentang konsep perjuangan kemerdekaan. Kita akan menghadapi masalah bila kita guna takrif nasionalisme di barat ni. Kerana nasionalisme barat ni bagi setengah sarjana, dia menganggap kesetiaan seseorang nasionalis kepada negara bangsa dia melebihi pada Tuhan. Macam tu tahap. Jadi tak sesuai dengan kita. Tapi dia bukanlah perkara yang kita kata tak ada langsung dalam sejarah perjuangan di sini. Elemen nasionalisme ni sebenarnya dia ada. Kalau kita takrifkan nasionalisme ni sebagai satu bentuk perjuangan kemerdekaan, maka dia sepatutnya tak ada masalah dari segi agama. Tapi saya kata, sebenarnya perjuangan kemerdekaan ni kalau dia nak letakkan agama di atas, bangsa di bawah pun tak ada masalah. Nasionalisme ni sebenarnya dia bergantung pada masyarakat itu dia takrifkan. Apa yang dia mahu angkat. Bagi barat, orang barat dia angkat konsep rakyat, data rakyat dan juga negara itu kadang-kadang tinggi daripada Tuhan pun dia kata. Ganti Tuhan. Tapi kita tak boleh. Jadi boleh tak nasionalisme itu mengangkat Tuhan nombor satu? Boleh. Kerana konsep nasionalisme ditentukan oleh rakyat. Bangsa itu, apa yang dia mahukan. Itu kena faham. Nasionalisme ni ialah bangsa tu mahu apa. Kalau bangsa tu dia nak tolak Tuhan, dia nak tolak raja. Nasionalisme juga. Tapi dalam bentuk tolak Tuhan dan raja. Tapi bagi masyarakat kita, Tuhan dan raja ini adalah elemen yang teras. Tak mungkin boleh kita tolak. Jadi perjuangan kemerdekaan di sini, dia harus sesuaikan dengan takrif kita. Dan inilah buku dari Rolf tentang nasionalisme Melayu yang saya kata, buku ini sejak ditulis 1970-an, 60-an, 70-an, dia tak ada tulisan lain yang boleh mencabar pandangan ini. Walaupun orang kritik, tapi tak ada tulisan. Itu masalah dengan penulisan kita ni. Macam teori nasionalisme ni jugalah. Tak ada satu buku bincang teori dari sudut kita. Saya sedang tulis, walaupun kerana saya kritik, saya kena tulis. Jadi Rolf ni tentang nasionalisme Melayu bagi saya pandangan dia tidak tepat. Dia dipisahkan perbahagian kiri, kanan, golongan agama, dan golongan agama tak masuk dalam aliran kelompok yang berjuang merdeka ni. Ini malang sekali. Kemudian adalah tulisan terbaru ni bagus. Satu tesis PhD yang menyentuh tentang aspek kaum muda. Tapi yang saya mahu lihat ialah satu tulisan yang melihat gerakan agama itu sebagai arus yang lengkap. So kaum muda ni orang bincang banyak dalam tulisan banyak tentang kaum muda, ada buku, ada tesis PhD, banyak dah. Bila nak bincang kaum muda ni, tengok tahun dia mungkin bermula tahun 1900 lah sampai 1957. Sebenarnya kelompok kaum muda ni dia bukan datang tiba-tiba, dia hasil produk daripada pondok juga.
sebelum dia jadi kaum muda ni, sebelum dia belajar di luar negara, dia belajar di institusi agama, di sekolah Melayu, di pondok juga. Jadi dia bukan terpisah, kerana Roth dia pecahkan elemen kaum muda, kaum tua, dan ditunjukkan pertentangan. Ini pun saya kritik. Kajian saya tentang kelompok kaum muda, kaum tua, saya dapati kaum muda ni dia ada masalah dengan kelompok yang pegang jawatan, kelompok agama yang pegang institusi dan sebagainya, kelompok agama rasmi itulah. Kerana dia tak boleh kritik British. Tapi kalau dalam kes di Kelantan, di Kedah, saya kata Tok Kenali tu misalnya, dia mengajar di pondok, dia adalah produk pondok, dia juga adalah produk madrasah. Wan Sulaiman di Kedah. Ini pondok, tapi bila dah muncul elemen Mesir tu, dia ubah pondok jadi madrasah. Dan pondok-pondok ni dia bukan ada di Semenanjung. Dia banyak berkisar di Kedah, di Kelantan, Terengganu, pengaruh daripada Patani tu ataupun dari Sumatera. Patani lah yang utama. Mesir ni pengaruh banyak berada di negeri-negeri yang ada British. Dan mereka ni di madrasah ni dia nak kritik elemen British tak boleh. Jadi nanti menyebabkan kadang-kadang dia kritik isu raja, elit-elit dan sebagainya. Tapi mereka ini sebenarnya kalau tanya saya, perjuangan mereka jelas bersifat perjuangan, saya sebut nasionalisme lah, saya guna istilah ini. Bagi saya tak salah pun sebenarnya, kerana kita tarik sebagai perjuangan merdeka. Bukan perjuangan yang menolak, yang bersifat asobiah, yang bersifat sekular. Itu sebenarnya budaya barat. Nasionalisme ni sebagai perjuangan lawan penjajah, kemerdekaan tak ada masalah. Jadi kelompok kaum muda ni bagi saya adalah kelompok nasionalis yang progresif, yang memulakan langkah dalam bentuk gerakan yang agak moden. Kalau pondok tu dia lawan Siam awal lagi, dia lebih kepada perjuangan yang agak asas lah. Tapi dia yang memulakan. Pondok ni pelopor. Kalau pondok tak mulakan, memang tak ada madrasah pun. Itu penting. Baik, seterusnya Ustaz. Okey, ini satu tulisan lagi oleh sarjana kita Ramlah Adan, Gerakan Radikalisme. Saya baca malam tadi. Dan juga Sumbanganmu Dikenang. Kalau tengok Sumbanganmu Dikenang, mana kelompok agama nak letak? Adalah Burhanuddin, tapi dalam konteks ini Burhanuddin bukan mewakili kelompok agama, dia mewakili kelompok kiri. Pembicaraan Ramlah tentang Burhanuddin kiri. Background agama ada, tapi kemudian dia lompat pada kiri. Dan di sini anda tengoklah, kalau dia satu, orang lain ada berapa di situ. Baik, kemudian gerakan radikalisme ni, golongan agama dia anggap sebagai radikalis. Istilahnya ada yang kata positif, ada yang kata negatif. Tapi saya melihat bila disebut radikal ni, umumnya orang akan kaitkan dengan elemen radikal lah, tak mahu berunding. Radikalisme ni versus moderate. Kiri versus kanan. Terma dia jadi macam tu. Jadi yang radikalisme ni saya kata dibawa oleh British sesuai ada konteks makna yang British mahu sebutkan. British nak sebut kelompok ni sebagai pengganas, sebagai penjahat itu. Tiba-tiba kita nak pinjam istilah ni, kita nak jadi positif kan. Saya tertanya-tanya, kita tak ada istilah lain ke yang nak ambil ni? Semua daripada British, semua kita kutip ni sekarang ni. Sampai bila kita nak kekal macam ni? Merdeka tapi istilah pun kita ambil. Pemikiran kita ambil idea, sejarah. Sejarah, bila kita bincang radikalisme, maknanya dia selari dengan apa yang British cuba gambarkan. Kelompok ini sebagai tak mahu berunding, kiri. Walaupun sejarah kiri penuh dengan perundingan, tapi kita akan, bila sarjana guna term radikal daripada kelompok kiri, dia akan cuba cari yang kiri, yang radikal tu lah. Mereka ni lawan, mereka tutup merdeka pun dengan cara, kalau boleh kekerasan, mereka bersubahat dengan Jepun, macam itulah dia angkat. Jadi bagi saya, ya generasi baru, sarjana baru kena fikirkan untuk guna istilah yang sesuai dengan perjuangan itu sendiri. Prof, adakah ini pun salah satu daripada strategi mereka-mereka yang pernah menjadi kuasa kolonial untuk menghalalkan tindakan mereka menjajah ke negara lain ni? Pasal sebenarnya penjajahan ni bagi saya adalah satu pencurian, satu rompakan kan. Tapi nak nampak cantik package pencurian tu, itu yang dituduh orang tempatan sebagai radikal, ada yang kata malas. Kata amok pun dah masuk Oxford. Kamu saya terkejut. Masalahnya British ni, dia perkenalkan macam istilah yang sesuai dengan pentadbiran dia. Dia guna istilah feudal, raja kuasa mutlak, despotik, radikal, ekstrim. Bahkan dia guna istilah
orang utan dia guna, beruk pun dia guna pada manusia ni. Di Afrika mereka gunakan istilah ape man. Di Nusantara ni mereka gunakan istilah orang utan pun kita kutip juga. Bagi mereka orang, bagi kita ni beruk. Jadi istilah ni kita ambil, bukan sedikit. Saya senaraikan berpuluh-puluh, 40 buah istilah. Biasa contohnya perhambaan. Perhambaan bagi British slavery. Perhambaan kita ni bukan slavery. Jadi bila kita tahu ada perhambaan di sini, kita anggap macam apa yang berlaku di Eropah. Sama juga dengan sistem kerah. Kita tak ada sistem kerah, kita berkerah. Berkerah gotong royong, tapi bagi British dia tak ada kefahaman gotong royong ni. Kerja mesti bayar gaji, bayar upah. Tak bayar upah ni penindasan. Jadi dia guna sistem kerah. Disama dengan Corby. Banyak istilah ni. Satu usaha oleh British untuk membina atau to reconstruct the image of the indigenous people ni lah. Jadi dengan cara itu, dia boleh tunjuk ke masyarakat ini rendah. Dan memang itu yang mereka buat. Hatta saya jelaskan, orang seperti Benson Maxwell. Benson Maxwell ni kritik British ni, pertahankan masyarakat berbumi. Tapi dia masih lagi menganggap masyarakat berbumi itu tak setanding dengan peradaban British. Fikiran mereka macam tu, terlalu Eurocentric saya kata. Agungkan diri mereka kerana mereka Eropah. Bahkan mereka guna istilah white man. Kita ni orang Eropah, orang putih. Jadi ini saya kata dah masuk elemen rasi lah. Istilah ni bagi saya, kita dah merdeka ni patut kita dah mula tukar. Setengah orang untuk tukar nama, bandar-bandar dan sebagainya. Dari satu segi saya setuju. Kalau kita boleh buat, kalau ada masalah apa semua nak tangguh apa, tak nak tukar kerana sebab-sebab yang penting, tak apa teruskan. Tapi kalau kita boleh tukar, itulah pilihan terbaik. Kerana tak mungkin kita nak kekalkan nama Sultan Clifford. Clifford saya kata racist. Dialah yang cakap tahu putih lebih hebat daripada Melayu. Melayu ni tak berguna bagi dia. Kita letak di sekolah nama Clifford. Dan kita nak mengajar Clifford ni jahat. British ni jahat. Macam mana? Takkan kontradik. Dia kadang-kadang orang kata kalau kita mahu sebenarnya kita boleh buat. Kita akan cari jalan. Dia sebenarnya kerana kita tak mahulah. Baik, seterusnya Ustaz. Panjang juga slide ni. Ini konsep nasionalisme ni yang dikritik oleh Burhanuddin. Dia kata itulah nasionalisme bagi dia adalah perjuangan yang bersifat mencapai kemerdekaan, mempertahankan bangsa. Dan dia gunalah Quran hadis untuk berikan hujah bahawa nasionalisme ni bukan asobiah. Saya rasa betul pandangan Burhanuddin ni. Dalam istilah Eropah, dia ada satu istilah yang betul-betul bersifat asobiah ni. Iaitu ethnocentric. Ethnocentric ini perjuangan untuk bangsa. Bangsa sendiri. Bangsa lain tak ada hak setanding dengan bangsa dia. Betul-betul bersifat ethnocentric ni. Pusat pada bangsa dia ada hak. Dan inilah menyebabkan berlakunya penjajahan ni. Kerana Eropah bersifat ethnocentric. Itu asobiah. Tapi nasionalisme ni dalam konsep nasionalisme dia ada pengiktirafan terhadap hak seluruh bangsa untuk merdeka. Dan sama taraf. Ini bukan asobiah, tapi masalah kita bermula kerana kita kutip istilah nasionalisme dari Barat dan kita nak takrif mengikut Barat. Kita dahlah pinjam istilah Barat. Kita pun nak fahami istilah ni mengikut acuan Barat, apa yang berlaku dalam sejarah dia. Inilah bertindak-tindak kita bergantung dan kita ciplak. Saya kata plagiat ni. Kita ambil dan cuba tiru dan cuba samakan dengan masyarakat kita. Nak ukur nasionalisme ni mana elemen yang bersifat menentang agama. Ada yang kaji macam ni. Dia kata nasionalisme mesti bersifat sekular. Maka akhirnya yang boleh menjadi nasionalis orang yang rapat dengan British dan komen ni. Golongan agama jadi tak ada tepat dalam perjuangan kemerdekaan. Kerana mereka ni dianggap sebagai bukan kelompok nasionalis. Istilah nasionalis sensitif. Saya sebagai ahli sejarah nak sebut pun jadi rasa bersalah. Tapi saya terus teranglah. Istilah ini sebenarnya dikelirukan kerana kita tak kaji. Okey Ustaz, teruskan. Sementara kepada para pendengar, kalau siapa nak ajukan soalan atau komen, anda boleh komen di Facebook page live kita. Kita akan siarkan nanti. Kalau ada soalan pun boleh tanya. Sila Prof. Okey, panjang juga slide ni. Berapa lama masa dia beri. Okey, baik. Yang ni saya sentuh sikit. Buku kita, buku teks sejarah ada saya kritik sikit sana sini. Tapi saya kata dia dah bagus dah. Cuma saya nak bagi dia lebih bagus lagi. Elemen tertentu saja saya kritik. Contohnya dalam buku teks tingkatan 4 ni, bila bincang tentang nasionalisme.
apa yang diterangkan dalam buku teks di kata 4 ini, dia mula dengan Eropah dahulu, nasionalisme Perancis dan nasionalisme Britain dahulu. Kemudian nasionalisme Perancis. Kemudian nasionalisme di Asia, pergi ke Asia Tenggara, baru nasionalisme di tanah Melayu. Rumusan yang dia nak buat adalah nasionalisme ni gejala barat. Perjuangan kemerdekaan ni gejala barat. Kita ni bangsa yang meniru saja, kutip. Dan dia berlaku apabila barat datang ke sini, kita belajar tentang nasionalisme ni melalui sekolah dia, melalui pendidikan, melalui institusi yang diwujudkan. Semangat itu muncul kerana kita dapat idea daripada barat. Ini saya kata betul-betul bersifat Eurocentrik. Memang ini ditulis oleh sarjana kita. Ada sarjana kita, tak mahu sebut orangnya, dia kata demokrasi itu adalah apa yang kita perolehi daripada sistem pendidikan barat. Kita belajar di sekolah Inggeris, mereka ajar demokrasi. Bagi saya tak betul. Masyarakat, manusia ni, individu ni, dia sebenarnya dia sudah mahukan kebebasan sejak azali lagi. Setiap manusia tu dia mahukan kebebasan. Itu maksud saya. Cuma dalam bentuk macam mana. Jadi dia bukanlah kata terpisah terus daripada keinginan peribadi tu. Bangsa ni dia lahir daripada kumpulan manusia yang tak berpuas hati kerana hak dia disekat dan dia mahu mempertahankan identiti tersebut. Maka dia lahir dalam bentuk kelompok. Jadi dia bukanlah benda yang diimport daripada barat. Sekarang ni yang ditakrifkan adalah kefahaman nasionalisme ni adalah import daripada barat, tiru daripada barat. Kalau barat tak datang, tak reti nak berjuang nasionalis. Ini saya kata tak betul ni. Pandangan macam ni betul-betul saya kata Eurocentrik. Kenapa dia tak lihat di Jepun? Jepun datang ke sini juga. Kenapa tak lihat Siam macam tu datang ke sini juga, tapi kenapa kait dengan British saja? Seolah-olah pendidikan agama lebih baik daripada pendidikan British. British bukan ajar untuk demokrasi, untuk manusia faham tentang kemerdekaan, kerana dia boleh lawan mereka balik. Sekolah agama jauh lebih baik mengajar tentang kemerdekaan. Kenapa kita nak mulakan dengan Eropah? Pinjam istilah, pinjam idea sampai peringkat kita anggap kita ni peniru. Semua ambil daripada Eropah. Maknanya Eropah ni moden, kita ni mundur. Kalau tak ada Eropah, maka tak adalah kebangkitan nasionalisme. Perkara yang sangat pelik bagi saya. Ini bagi saya kena dibetulkan. Kebangkitan nasionalisme di sini, perjuangan kemerdekaan di tanah Melayu, dia tak kait dengan Eropah pun. Dia nak lawan Eropah. Kebangkitan di sini, dia nak buang pun elemen Eropah. Macam mana dia nak kutip pula elemen Eropah sebagai idea ataupun asas kebangkitan dia? Memang tidak logik. Dan pandangan ini sebenarnya dikritik oleh sarjana barat sendiri ni. Pandangan Eurocentrik. Seterusnya Ustaz. Ini tulisan-tulisan daripada sarjana kita yang bagus tulisannya. Dah mula beberapa tahun ni telah terhasil tulisan yang bincang tentang peranan tokoh agama, ulama dalam perjuangan kemerdekaan. Tapi itulah masalah, saya kata dia masih belum bersifat menyeluruh dan dia tidak kental. Kerana tulisannya oleh golongan agamawan sendiri, bukan ahli sejarah. Jadi dia perlu ahli sejarah tu yang tulis dan melihat dari aspek yang lebih luas. Bukan tengok dari segi tokoh agama saja. Tapi dalam konteks perjuangan kemerdekaan ni, dia sebagai elemen yang bersambungan dan panjang dan menyeluruh. Melibatkan semua golongan agama ni, saya kata dia seolah-olah dipisahkan daripada elemen kanan kiri. Dia tak termasuk dalam golongan agama. Kita pisahkan. Ini sebenarnya Ustaz, dia dah jadi sekularkan. Dia dah disekularkan. Kiri ni dia tak kait dengan golongan agama. Kanan tak kait. Padahal golongan agama ni dia semua melibatkan semua pihak. Jadi itulah saya kata trust itu dia sudah hilang. Dia muncul dalam bentuk kiri. Kenapa kita guna kiri ni? Golongan agama nak letak di mana dengan kiri? Jadi Islamic left. Dia jadi serpihan kecil saja daripada kiri yang banyak tu. Dalam tu ada komunis. Tak ada kiri ni, ikut Koke Kim, ada kiri ekstrim yang jadi komunis. Jadi golongan Islam ni dia satu je serpihan, sama taraf dia dengan komunis. Padahal gerakan agama ni dia bermula di mata tempat. Semua Melayu ni perjuangan dia trust di agama. Ulama' main peranan besar. Kalau mereka tak jadi pelopor, tak ada perjuangan kemerdekaan di sini. Mereka yang mulakan sekolah-sekolah tu, kaum muda, pondok-pondok yang mewujudkan kelompok-kelompok pejuang, dan ramai pejuang datang daripada Sumatera ni. Mereka ni pejuang-pejuang ni dapat daripada pendidikan daripada mana? Itu saya kata bermula daripada pondok. Pondok inilah yang menggerakkan perjuangan lawan Belanda, lawan Siam. Mula-mula sekali. Kalau mereka tak lawan, habis dah perjuangan ini. Jadi itulah, bagi saya masih belum mencukupi dengan penulisan sedia ada. Seterusnya.
Inilah yang saya kata masalah pengkajian dari segi latar belakang pendidikan, orientasi dia macam mana, pemikiran dia, ideologi, kefahaman dia tentang konsep-konsep perjuangan kemerdekaan, nasionalisme, prejudis dia, kadang-kadang kelompok dia kanan. Kalau nak bincang tentang kelompok kanan, kanan lah jadi. Dia kiri, bila bincang kiri, kiri ataupun lebih teruk jadi komunis. Dan dia guna model Eurocentric. Semua benda dia kutip. Istilah dia kutip. Konsep teori dia kutip. Dan kefahaman sejarah tu, dia kutip. Jadi dia ambil, dia buat perbandingan secara direct di antara sejarah di sini dengan Eropah. Dia mencari persamaan. Demokrasi tak sistem di sini? Dia cari di Eropah. Demokrasi macam mana? Kemudian dia ukur kat sini balik. Demokrasi tak kita? Saya kata ini kerja apa? Ini mencari persamaan dengan Eropah, bukan mencari demokrasi. Demokrasi dalam sistem politik orang Melayu dah ada dah. Raja-raja dipilih pun mengikut undi pembesar pun. Bahkan raja-raja tidak ada kuasa mutlak di sini mengikut perlembagaan. Ada wa'ad bahawa rakyat ini boleh tentukan pemerintah. Bukan demokrasi ke? Kajian oleh Andaya menjelaskan pembesar-pembesar, dia akan mengangkat tangan untuk undi raja-raja, contohnya di Perak. Ini dia kata, dan dia kata tak biasa jauh dengan demokrasi pada peringkat awal wujud di Eropah. Tapi kita nak ukur dengan demokrasi di Eropah. Padahal demokrasi di Eropah masalah. Di Revolusi Perancis contohnya Ustaz. Orang kata ini ibu segala demokrasi. Saya tulis satu buku, saya kata demokrasi apa benda dalam Revolusi Perancis ni. Kerana revolusi ini telah menindas kelompok miskin. Tidak diberi hak, tak boleh mengundi pun kelompok miskin ni. Disebut sebagai warga negara pasif. Yang boleh mengundi hanya kelompok elit yang bayar cukai saja. Tanah-tanah hanya dimiliki oleh tuan-tuan tanah yang kaya. Revolusi demokrasi. Tapi sebenarnya penuh dengan elemen penindasan terhadap kelompok bawah. Jadi dia bukan sempurna barat ni yang kita dah ambil. Dan bila dalam konteks kita ambil dan takrifkan elemen ini mengikut acuan barat, ini yang saya kata golongan agama memang tidak akan mendapat tempat dalam sejarah ini. Mereka ini ditekan. Mereka nak sebut politik tak boleh. Nak tubuh organisasi yang sah tak boleh. Kiri boleh tubuh PKMM, KMM. Kanan boleh tubuh macam-macam persatuan. Komunis pun ada hak untuk berdaftar sebagai sebuah parti. Golongan agama boleh tak? Tak boleh. Kalau mereka tubuh parti, mereka akan ditangkap. Dan itulah berlaku pada Hizbul Muslimin. Tak sempat daftar pun. Kerana ada orang kata dia diharamkan. Dia tak diharamkan. Dia tengah apply untuk diluluskan. British terus tangkap. Inilah. Jadi di sini golongan agama dia tak ada platform sendiri. Kita kena faham. Dia menumpang gerakan kiri, gerakan kanan. Dia masuk hutan kadang-kadang. Dia masuk dalam kaum muda, dalam elemen kaum tua ke apa. Ikutlah semua. Dalam UMNO pun ramai. Bahkan sebahagian besar golongan ulama ada dalam UMNO selepas darurat. Yang menyebabkan akhirnya muncul gerakan Islam daripada UMNO tu. Jadi di sinilah penting kita fahami, dan kita kena faham juga sejarah ni dia berpihak. Kadang-kadang ahli sejarah ni kalau dia tak objektif dia angkat kelompok dia. Jadi bila kita baca misalnya ahli sejarah ni dia berpihak pada kanan. Kita baca sejarah kita fikir itu sejarah. Sebenarnya dia adalah sejarah satu kelompok saja. Kalau kita baca tulisan ahli sejarah kiri, kita pun jadi kiri lah kalau kita percaya. Ingat, membaca peminat sejarah, baca saja buku, dengar saja apa yang saya terangkan. Jangan terus percaya, fikir dulu, kaji dulu sikit, banyak, confident dah betul ini kebenarannya, barulah terima. Jangan terus percaya. Kerana ahli sejarah pun bukan manusia perfect. Termasuk dalam konteks, khususnya dalam konteks Malaysia ni. Kita ahli sejarah banyak dikuasai oleh aliran dan ideologi. Seterusnya, Prof, kita ada soalan daripada pendengar. Boleh kita, silakan. Sebelum kita teruskan slide yang berikutnya, kita mungkin boleh tengok dulu satu soalan. Saya tunjuk dekat ni, saya bacakan. Soalan daripada Ustaz Salahuddin Mat Darus. Bagaimanakah kita membezakan antara semangat nasionalisme dengan semangat perjuangan yang berlandaskan agama? Adakah kedua-duanya sentiasa selari? Atau pada keadaan tertentu nasionalisme boleh bercanggah dengan prinsip Islam yang menekankan konsep ummah, keadilan dan persaudaraan? Ya. Dia istilah barat ni sebenarnya dia tidak semuanya positif, tidak semuanya negatif. Dia sebenarnya dia bukanlah fenomena barat saja. Nasionalisme ni. Nasionalisme ni dia ada benda yang baik, ada benda yang buruk. Kalau dia menjadi terlalu taksub sangat, bahkan dalam agama pun taksub pun jadi masalah. Bila nasionalisme, seorang nasionalis dia taksub, dia akan menjadi nasionalisme tersempit.
melimpah. Yang inilah menghasilkan fasisme, rasisme dan sebagainya. Nasisme juga. So nasisme ni apa benda? Nanti saya akan terangkan. Tapi nasisme juga ada yang positif. Dalam konteks negara kita ni, nasisme itu membentuk perpaduan, dia menyatukan. Negeri-negeri berpecah, rakyat berpecah, dia satukan untuk lawan penjajah. Nasisme juga. Nasisme ini dalam bentuk nasisme lawan penjajah. So nasisme ni agak ada pelbagai takrif dan ada pelbagai objektif, matlamat. Matlamat dia ni sebenarnya matlamat apa? Kalau di barat nasisme dia matlamat apa? Nak lawan institusi gereja. Maka sasaran dia adalah gereja dan dipisahkan di antara pentadbiran atau kerajaan dengan agama. Dari sudut Eropah, bagus tak benda macam itu? Bagus. Itulah yang mereka perjuangkan kerana gereja telah dimasuki oleh elemen-elemen orang kaya bangsawan yang bebas daripada cukai, menindas rakyat dan dianggap sebagai musuh. Padri-padri pun mereka paksa kahwin kerana mereka marah pada agama. Dengan raja-raja mereka lawan kerana raja dianggap sebagai musuh. Kerana menindas mereka dan sebagainya. Tapi bila banding di sini, raja di sini adalah institusi yang diangkat tinggi sebagai simbol perpaduan Melayu. Nasisme yang ada di sini selaras dengan institusi raja itu. Begitu juga dalam konteks peranan golongan ulama ni. Kalau di Eropah, golongan agama ditindas, dijadikan sasaran. Ulama di sini penyatu dan orang yang membangkitkan kesedaran untuk merdeka ni. Perjuangan di sini, kalau di Eropah ni umumnya bukan pada perjuangan kemerdekaan, dia lebih pada menentang pemerintahan dalaman ni, raja-raja dan institusi dalaman. Tapi di sini perjuangan menentang elemen luar. Dan elemen dalaman ini apa saja yang wujud, bangsawan, raja-raja, agama, bahasa dan sebagainya telah menjadi elemen yang menyatukan. Kerana dia antara elemen yang mengentalkan identiti tersebut. Jadi saya nak jelaskan, nasisme dia bukan satu. Dia bukan benda yang kita boleh lihat baik atau buruk semata-mata. Dia ada tekanan segala elemen. Dia bersifat kemanusiaan. Manusia Betul, ni dia boleh jadi jahat, dia boleh jadi. Ya, jadi bahkan saya rasa Prof, minta maaf. Saya rasa dalam Islam pun Nabi ada menyatakan cintakan negara itu sebahagian daripada iman. Wataniyah. Itu pun itu pun nasionalisme juga Prof kan? Ya. Saya bagi tahu, saya jelaskan dalam konteks kita ni. Boleh tak perjuangan berteraskan nasisme meletakkan agama sebagai puncak? Boleh. Yang kita duduk kata nasisme ni bersifat asobian ni kita yang buat. Kita ambil barat. Kenapa kita ambil daripada sejarah mereka? Nasisme ni kita kena takrif satu bentuk perjuangan untuk bebaskan diri dan kekalkan kebebasan suatu bangsa atas nama bangsa. Dia mesti bersifat bangsa. Baru dia nasionalisme. Kenapa nation tu dapat kata bangsa? Boleh tak bangsa itu, kita kata, dia meletakkan Quran atau agama lebih tinggi daripada konsep bangsa dan konsep demokrasi? Memang boleh. Apa masalahnya? Saya kata konsep bangsa ni dia yang menentukan dia mahu apa. Dia mahu angkat yang mana satu. Orang Islam dia tak mungkin dia nak angkat benda lain. Bangsa pun tak penting bagi dia. Agama tu nombor satu. Jadi agama yang wujud dalam konteks negara Islam ini ialah Quran dan juga Islam lah. Adakah ini bertentangan dengan konsep kedaulatan rakyat? Lah itulah kedaulatan rakyat. Dia pilih yang tu. Dia yang tetapkan. Dia mahu itu. Dia sangat berjuang. Dia sanggup lawan penjajah kerana dia pertahankan elemen macam tu. Di barat kepentingan dia lain. Kerana pengalaman sejarah dia lain. Yang jadi masalah je lah, kita ni tak banding dengan sejarah. Bukan banding dengan elemen nasisme ni. Kita nak banding dengan sejarah nasisme. Barat macam mana nasisme dia? Lawan aja. Maka di sini kita berkata nasisme mesti lawan aja. Di sana sekular sifat dia. Ada sebab. Bukan kerana masalah nasisme. Kerana masalah agama ni menindas. Di sini agama ni menyatukan, menjaga kebajikan dan menjadi simbol kemerdekaan. Bangsa di sini tak akan menentang agama dia sendiri. Jadi dalam konteks nasisme, agama ni sebahagian daripada nasisme kerana dia mengangkat penyatuan, perpaduan bangsa itu. Ingat konsep bangsa ini adalah elemen teras dia mestilah berasaskan apa yang bangsa itu mahu kan. Bukan kita tetapkan orang Melayu mesti ikut yang barat, mesti sekular. Sampai sudah tak ada elemen nasisme. Dan takrif nasisme yang saya guna di sini adalah perjuangan untuk merdeka. Daripada sebarang belenggu, ingat, daripada sebarang belenggu. Mungkin barat ini lawan Tuhan, kerana Tuhan itu jadi belenggu dia. Lawan raja, kerana raja jadi belenggu. Di sini, agama itu menjadi elemen teras pada bangsa. Maka dia angkat tinggi.
mengangkat perjuangan agama adalah mengangkat perjuangan bangsa. Nasionalisme lah tu. Nah, so ilmu ini, konsep dia bergantung pada kita kerana dia teori saja. Dia sebagai panduan untuk kita memahami segala tindakan dan juga peristiwa sejarah yang berlaku. Bukan kita kena patuh pada konsep tersebut, kita kena sesuaikan. Ilmu macam tu. Yang ni yang merosakkan kita kerana kita banyak bergantung pada istilah-istilah dan juga konsep-konsep daripada barat. Cantik Prof. Apa yang Prof jawab ni bagi saya terdapat menjawab soalan daripada dua sahabat kita yang lain, daripada saudara Afifuddin yang membangkitkan persoalan peranan kerjasama ulama' dan umara'. Prof memang dah sentuh sikit tadi. Yang ni mungkin boleh sentuh lagi lah. Dalam konteks sejarah kita di Nusantara ni, terutama di Semenanjung ni, ulama' dengan umara' ni dia segandingan. Dia bergerak. Dahulu, raja-raja dahulu lah yang lawan penjajah. Ingat tengok di Melaka lah. Sultan Mahmud. Orang nampak dia hodoh. Saya simpati dengan sejarah Sultan Mahmud. Dia buat salah. Dia bunuh orang. Dia berzina dengan isteri orang. Dan teks Melayu ni sebut. Siapa yang tulis teks Melayu ni? Istana juga. Anda kena faham. Mesej dalam budaya Melayu ni, dia nak menegur anak-anak raja, nak bimbing macam mana. Dia tulis, istana tulis tentang peraturan-peraturan yang anak raja harus ikut. Dia cerita raja yang jahat macam mana. Istana cerita. Bukan orang biasa. Jadi istana cerita Sultan Mahmud berzina dengan isteri orang. Tapi Sultan Mahmud ini, setelah dia melakukan tindakan tersebut, dia tak ulang. Dan dia bukan jadi pemerintah jahat. Dia nak tutup kesalahan itu dengan cara kejahatan yang lain. Tak. Dia seorang yang buat salah. Kemudian dia surrender. Minta maaf dan mengaku salah. Bahkan dia rela dihukum mati Sultan Mahmud ni. Bila berzina dan dapati suami pada orang yang dia berzina tu tahu nak bunuh dia, dia kata memang salah beta. Dia mengaku ini bukan sultan yang jahat, tapi akhlak dia buruk. Jahat peribadi, bukan pemerintahan dia jahat. Jadi Sultan Mahmud ni bertaubat. Kemudian lawan Portugis sampai mati. Cerita dia lawan Portugis sampai mati langsung tak diendahkan oleh kita. Masa sambut merdeka ke apa ke. Dia bertaubat, langsung kita tak peduli dia bertaubat ke apa. Yang kita nak angkat ialah kejahatan dia. Dia buat banyak benda baik. Undang-undang Melaka tu dia yang kukuhkan, murni kan. Undang-undang hukum kanun Melaka, undang-undang laut dia, zaman dia. Walaupun dah ada sebelum. Dia yang perkuatkan, susun balik. Tapi orang tak mahu kenal benda yang baik. Benda jahat mereka nak kenal. Bergantung pada kita pilih. Dan raja-raja kita yang hebat. Pernah dengar Long Senik Mulut Merah? Kita pun tak tahu. Hebat raja ini di Kelantan. Raja di Terengganu, Baginda Omar, hebat. Dia kena menggerakkan undang-undang Islam. Kemudian dikukuhkan oleh Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Hebat ini. British nak masuk pun tak boleh. Terengganu ada sultan ni yang kuat agama dia, kuat prinsip dia. Kita ada sultan di Perak, Sultan Iskandar Shah. Orang subuh lepas azan baru pergi. Dia sebelum subuh dah ada lah. Dia jaga kebajikan rakyat, turun sana sini. Zaman dia disebut sebagai zaman emas. Ada tak dalam sejarah kita? Inilah yang patut dimasukkan dalam buku teks kita. Raja-raja yang hebat. Sultan Johor, Maharaja Abu Bakar. Dia perkenalkan undang-undang tubuh kerajaan Johor. Mana-mana anak raja serahkan tanah air kepada penjajah, boleh terlucut jawatan dia. Sama juga dengan undang-undang Itqanul Muluk, Bita'dilis Suluk di Terengganu. Sama juga. Anak raja yang serahkan tanah atau sebahak dengan penjajah boleh dipecat. Siapa yang buat undang-undang ni? Umara inilah raja-raja. Tapi saya kata sejarah ini tidak diangkat. Kehebatan ini dia jadi tenggelam. Ada kes di Kedah. Lawan Siam, ada anak-anak raja terbunuh. Ulama penggal kepala, ada yang mati, ada yang jadi panglima perang. Ini cerita apa? Cerita tentang gandingan umara dan ulama. Tapi dia tidak diangkat dan dikebangsaankan. Kedah ni jadi sejarah Kedah. Melaka jadi sejarah Melaka. Kita pisahkan mengikut negeri-negeri. Padahal mereka ini mewakili sebahagian daripada kebangsaan ni, bangsa ni. Patani terpisah terus. Tak ada orang peduli Patani ni. Dia jadi Siam. Padahal permulaan penjajahan di situ yang kental Kedah Patani ini melambatkan, menyebabkan proses Siam nak turun ke sini. Tak boleh. Dia tersekat. Perjuangan Kedah ini adalah perjuangan yang sangat kental. Begitu lama sekali tempoh. 20 tahun macam tu. Jadi ini saya kata kita ni tak ambil kira sangat elemen yang hebat ini. Kalau nak cerita tentang raja-raja hebat ni rasa panjang, tak habis ni tengah hari ni. Tapi
cerita raja jahat kita lebih banyak daripada cerita raja yang baik. Kita ambil yang buruk-buruk. Padahal raja jahat ni tak ada. Kalau saya tanya Ustaz, raja siapa yang jahat selain pada Sultan Mahmud? Nak sebut macam mana? Tak ada. Tapi British sebut sebagai jahat. Dan yang nak kaitkan soalan ni ialah mereka ni bila dijajah, mereka berjuang. Mereka bangkit. Ada yang lawan yang mati dalam keadaan masih berperang macam Sultan Mahmud. Jadi inilah perkara-perkara yang patut dilihat. Sejarah ni dia banyak muslihat dia bergantung pada orang nak tunjuk atau tidak pada kita. Prof, kita dah masuk 10-15 minit. Ada satu soalan lagi. Boleh ke Prof? Pasal janji dengan Prof. Boleh. Panjang sikit lah, saya okey. Okey, boleh. Kami okey je. Satu soalan lagi. Daripada saudara Syarul Fitri, Ustaz Syarul. Dia sebut, jika dahulu ulama' berperanan mewakilkan kesedaran masyarakat untuk membebaskan negara, apakah pula peranan ulama' di institusi agama yang hari ini untuk mempertahankan kemerdekaan? Dulu-dululah. Hari ini macam mana? Yang ni patut Ustaz yang jawab, bukan saya jawab ni. Saya ahli sejarah, bukan Ustaz. Tapi saya kata sama je peranan dia, golongan agama. Cuma itu saya kata setiap individu, setiap institusi dia bukanlah maksum. Dia ada kelemahan-kelemahan dia. Kita nak lihat yang bahagian baik ke atau bahagian yang buruk. Kalau kita nak cari buruk, kita akan jumpa kan. Dahulu pun macam tu. Jadi dalam konteks ini saya tengok peranan ulama' ni dari sisi agama memang besar. Dia menjadi tunjang teras identiti bangsa dan juga negara di sini. Kita ni negara ni perlembagaan menetapkan Islam sebagai tertinggi sekali agama persekutuan. Jadi raja-raja pun sebagai ketua agama. Institusi inilah yang sebenarnya saya kata institusi agama, institusi gereja, institusi sultan ni dia jadi teras. Dia tak boleh disingkirkan, dicabut. Orang Melayu ni kalau institusi raja ni dicabut, dia tak ada apa pun, dia tak jadi Melayu dah. Dia sebahagian daripada institusi tersebut. Sama juga dengan agama, institusi agama ni. Jadi kita masa dalam perjuangan kemerdekaan ulama'-ulama' dahulu, inilah dia ditetapkan, dimasukkan dalam perlembagaan. Betapa besarnya tentang peranan institusi agama ni. Itulah saya jawab, yang saya boleh jawab. Dari segi peranan pada ini saya tengok kita boleh lihatlah apa yang telah dilakukan. Ulama'-ulama' ni dia sentiasa berada di hadapan. Dia kelompok yang paling progresif. Dahulu dan sekarang dah akan datang. Kerana sebagai seorang ilmuwan agama ni, agama dia menetapkan kaedah dia macam tu. Dia akan jadi pertahanan, dia akan melindungi, dia akan memberi pendidikan, kesedaran, dia akan memimpin. Dalam sejarah kita perjuangan kemerdekaan lawan British ini sebahagian besar adalah ulama' yang berada di hadapan. Itu dia Ustaz. Baik Prof. Kita ni memandangkan masa mencemburu kita 10-7 minit. Tapi kami sebenarnya okey je kalau Prof nak. Saya okey. Saya sampai malam boleh. Sikit beberapa kita sambung sikitlah Ustaz, sambung. Betul. Saya serah pada Prof nak berhenti bila. Okey. Kita dalam 5-10 minit ke? Saya ringkaskan sikit. Okey. Baik. Jadi sejarah kita pada hari ini umumnya dia ditentukan mengikut naratif kiri kanan. Kalau kanan ini dia akan lihat dari sudut kanan. Ini sejarah rasmi lah dalam teks, museum, dalam media masa, akhbar sebagainya. Dalam konteks perjuangan kemerdekaan, sejarah kanan ini dia bermula dengan lawan milenial. Jadi bertumpu pada UMNO secara umumnya lah. Dari segi sejarah betul. Orang salah faham. Dan orang salah faham juga dengan saya. Saya kata UMNO ni masa tahun 46 ditubuhkan, dia bukan sebuah parti. Dia adalah nama bagi 40 buah parti. Perpaduan orang Melayu ni yang hebat. Bergabung 40 ni. Nama dia apa? Ni yang sebut nama dia asalnya. Asal dahulu tapi kemudian dia jadi parti. Jadi tak ada isu. Tapi yang saya nak jelaskan ialah perjuangan ni perjuangan kemerdekaan. Kita suka atau tak suka ada masalah pada ini. UMNO ni perjuangan kemerdekaan. Dia bukan kanan, dia bukan kiri. Dia mewakili suara orang Melayu keseluruhannya. 40 buah pertubuhan ni. Buah Nordin pun ada dalam tu. Datuk On ada tu. Datuk On ni hebat. Orang nampak Datuk On ni macam pesebab British. Dia perjuangkan tentang kedudukan istimewa, elit-elit apa semua. Kalau dia tak perjuangkan, terlepas pada orang lain. Jawatan apa semua. Negeri-negeri raja-raja. Betul juga. Dan Datuk On ni, dalam dokumen BT dia pernah janji nak akan senjata lawan British. Orang nampak dia kanan. Dia pernah janji nak akan senjata lawan British kalau tak beri merdeka sampai 51. Tapi dia tak buat. Cuma saya nak kata, sayang sekali sejarah UMNO ni dia telah dibuang daripada buku teks.
Saya tidak pasti justifikasi apa. Ini perjuangan Melayu lebih penting daripada perjuangan, betul lah orang kata komunis ini. Tak masuk komunis tak ada masalah. Tapi tak masuk UMNO dalam konteks ini, hilanglah satu bahagian. Tiba-tiba muncul putera EMCJA. Putera EMCJA gabungan Melayu dan bukan Melayu. Dia bukan kental lagi. Walaupun prinsip yang dibawa dalam Perlembagaan tahun 47, Perlembagaan Rakyat itu masih menunjukkan elemen Melayu menjadi teras. Tapi yang paling besar sekali sejarah perjuangan lawan British ini. Orang kata UMNO masa tu lawan Millennium. Tak lawan British. Tak betul. Yang mana satu, bahagian mana anda nak tengok ni sebenarnya? Burhanuddin ni, bahkan Datuk On ni Merdeka 57 pun dia kritik, tak percaya. Sebagai kemerdekaan British, dia berubah ahli politik ni. Tapi saya kata UMNO dahulu mewakili seluruh suara Melayu. Dia patut ada. Kalau kita buang, memang sayang. Saya tak terfikir apa alasan. Tak mungkin mereka kata ini sebuah parti. Itu silap. Ini adalah wadah yang menyatukan seluruh orang Melayu. Jadi sejarah perjuangan kita dalam konteks kanan, dia mula dengan penentangan terhadap Millennium. Ini sebenarnya adalah satu peringkat kemuncak. Orang Melayu bersatu lawan Millennium. Tapi bukan setakat tu. Dia dah bermula sejak orang Melayu melawan Siam, Melayu Patani contohnya, sampailah Merdeka. Baik, dah berfokus pada elit kanan. Biasalah bila ahli sejarah tumpu pada kelompok kanan, dia tumpu pada kelompok elit konservatif. Nama-nama Datuk On, Tunku dan sebagainya. Kalau lain sikit pun Za'bar, Abdullah Fahim pun tak menonjol. Dan sejarah ini saya kata kontuk pendek. Kerana lihat dari sisi kanan, dia bermula dengan Millennium. Dan kita kena faham, kalau Malayan Union ini tak diperkenalkan, UMNO tak wujud. Yang wujud pada masa itu, tahun 45 adalah PKMM. Dia mula dulu, dia tutup Merdeka dulu. Bila ada rancangan Millennium, barulah muncul UMNO. Tapi ia menunjukkan orang Melayu ini dalam pelbagai ideologi dan sebagainya, mereka boleh bersatu. Dan ada kelemahan sana sini, tapi tak bolehlah kita cop Datuk On ni pro-British apa semua begitu sahaja. Dia pun ada sebab untuk kenapa dia macam tu. Kerana setengah golongan elit ni dia sudah ada dengan takbiran British begitu lama sekali. Dia tak mampu untuk berpisah kerana ada elemen cabaran yang lain di sisi orang Melayu ni. Jadi dia takut. Itu kita boleh fahami dalam konteks dia. Tak kata dia sebab British tak berjuang, istilah subahat ni pun Ustaz ada masalah juga. Siapa yang tak subahat saya kata? Golongan kiri subahat. Dengan Jepun pun dia subahat, dengan British pun dia tak subahat bila dia buat perlembagaan. Kanan subahat, betul. Melayu subahat, bukan Melayu subahat. Komunis subahat. Jadi apa makna? Bila kita kata yang ni subahat, yang tu. Itulah sejarah yang kita kena faham. Baik, seterusnya. Ini kiri pula, tadi kanan. Setengah sarjana kita, dia ada elemen berat sebelah. Dia berpihak pada kiri kerana ideologi dia pada ini kiri. Tadi kanan, maka dia cerita tentang kanan. Kiri ni pula dia cerita kiri saja. Jadi di sebalik cerita tentang UMNO tu, dia nak cerita tentang putera EMCJA. Saya kata, apa yang sudah jadi pada pemikiran sejarah ini, dia sudah keliru. Kerana mereka fikir, mereka angkat putera EMCJA ini sebagai kiri. Dan mereka anggap sebagai UMNO sebagai kelompok konservatif yang kanan. Putera EMCJA ini kanan dan kiri. Putera kiri betul. Tapi putera kiri ini, dia daripada kanan. Inilah istilah menjadi keliru. Masalah. Kanan kiri memang masalah. Burhanuddin daripada kiri masuk kanan. Jadi pasal kita guna istilah kanan kiri. Kemudian dalam EMCJ ini ada Tan Shen Lock. Ini betul-betul pro-British. Masalahnya. Saya nak tekankan. Tan Shen Lock ni betul-betul pro-British. Cakap bahasa Inggeris. Pakai pun gaya British. Dan mengaku dia rakyat British. Mau kekal British di sini. Bukanlah kiri ni. Setengah orang kata putera MCJ mewakili kiri lawan British. Tak, mereka ni sebenarnya MCJ ni mahu kekal British di sini. Juangan dia lebih pada kaum. Tapi dia bersatu dengan putera untuk kerana tak puas hati sikap British berubah masa rancangan Millennium. Tapi sekejap saja lepas Hatta, mereka bergabung dengan UMNO pula. Nampak tak? Ada sarjana kata kelompok putera MCJ ini pro-komunis atau dipengaruhi komunis. Ni langsung tak betul.
Kerana sebahagiannya terlibat dengan kerajaan perikatan. Tan Cheng Lock ni jelas dalam AMCJA tu. Dia adalah sebahagian daripada elemen bentuk perikatan. Jadi sejarah kita dia tak boleh tengok acuan-acuan ni terlalu ketat sangat. Itu yang saya nak kata. Jadi yang kanan tengok kanan, yang kiri ni dia nak pergi Bahnudin, nak pergi Ahmad Mustamar, Datuk On ni tak mau masuk. Ada satu buku oleh Syed Hussein Ali. Saya cakap terus terang sejarah ni. Syed Hussein Ali, buku dia tu ditulis oleh diterbit oleh pihak SIRD. Saya tengok gambar di belakang. Saya tengok ada Tan Cheng Lock, ada tokoh-tokoh komen ni, ada tapi gambar Datuk On dengan Tunku tak ada. Tunku ni mungkin tak ketara sangat. Datuk On ni mereka faham sebagai golongan kanan saja. Dia tak boleh terima sebagai kiri. Nampak tak kefahaman sejarah dia? Padahal Datuk On ni kiri. Tapi Tan Cheng Lock tu kanan. Dia masuk pula. Dia angkat sejarah perjuangan kiri. Jadi ini dia anggap sebagai sejarah yang sebenar. Tapi akhirnya tonggal langkah ambil masalah kefahaman sejarah yang berpunca daripada sikap yang berpihak ini. Baik kanan atau kiri, kalau berpihak dalam sejarah dia akan jadi berat sebelah. Tapi yang saya kritik hari ini yang secara keras ialah elemen yang nak angkat kiri, dia pergi pada elemen komunis pula. Ini dipengaruhi oleh elemen semasa lah. Maka dia angkatlah UMNO Persebaya PKM itu sebagai perjuangan kemerdekaan. Saya nak bagi tahu anda, pihak yang mula-mula sekali yang tak mahu merdeka. Nak bagi elemen yang kontroversi sikit. Pihak yang mula-mula sekali tak mahu merdeka, komunis. Masa lepas Jepun, yang mula-mula sekali tak mahu merdeka, komunis. Ibrahim Haji Yaakob jemput komunis untuk lawan British sebelum mereka balik. PKM tolak. Bukan golongan elit saja. PKM tolak juga. Tak mahu merdeka pun. Dan sejarah PKM ni, mereka nak berjuang merdeka. Tak apa, mereka dah diberi kuasa 14 hari memerintah. Apa yang mereka buat? Mereka bantai orang. Inikah yang dia anggap sebagai perjuangan kemerdekaan? 14 hari memerintah tu. Apa yang mereka buat untuk rakyat? Mereka pergi bunuh orang. Menyebabkan berlaku pertempuran sampai membawa peristiwa 13 Mei. Kerja komunis lah semua. Yang dia angkat. Dan komunis ini, kajian saya baik dengan British. Jadi Persebaya British. Diiktiraf oleh British, sah pertubuhan dia. Masa darat diisytiharkan, dia pertubuhan sah. Dia boleh pergi mesyuarat lagi. Dia tak haramkan pun British ni. Dia diberi senjata. British percaya pada dia. Orang Melayu tak ada diberi senjata oleh British ni. Kecuali askar. Ini komunis ni bukan askar. Dia beri senjata yang betul banyak. Diberi bantuan wang. Dan diberi pingat lagi. Macam-macam diberikan. Tapi akhirnya diperalatkan oleh British kerana British nak tangkap pejuang-pejuang Melayu. Dia tuduh komunis. Dengan komunis sekali pun dia diangkut. Baik, jadi native kiri ini dia berpihak pada elemen-elemen yang kiri. Angkat kiri saja, kanan Datuk On, UMNO, Tunku, habis dipinggirkan. Berat sebelah. Seterusnya Ustaz. Inilah masalah tadi saya sebut. Saya nak skip yang ni. Okay, seterusnya. Dua-dua naratif tadi nampak. Kanan cerita kanan saja. Kiri cerita kiri. Ini masalah saya kata pembahagian yang telah kita ambil, kita pun ikut takrif dan pecahkan. Dan bila kita nak takrif, sarjana kita macam Kekin, dia kata kiri ini adalah kelompok yang lawan UMNO. Itu takrif dia. Yang lawan UMNO kerana UMNO bekerjasama dengan British. Ini salah faham. Kerana UMNO tu sendiri, dia ada kanan dan kiri. Tak mungkin kiri lawan kiri. Tapi itulah kefahaman sejarah ini, dia sangat bergantung pada macam bacaan sarjana kita dan juga rujukan terhadap sumber-sumber. Tulisan oleh Syed Hussein Ali ni, Sejarah Rakyat Malaysia, pengaruh dia sangat kuat. Ini laku keras. Ini pun sedang buat promosi lagi. Orang akan beli ni. Saya kata sejarah rakyat ini sebenarnya dia bukan sejarah. Dia lebih pada propaganda sejarah rakyat. Istilah sejarah rakyat ni istilah propaganda. Kenapa? Ini diambil daripada idea Howard Zinn, People's History of America lah, United States of America. Sejarah rakyat bagi Howard Zinn ni adalah kelompok yang kita sebut Indian tu, Red Indian apa semua tu. Itu indigenous ni. Sejarah rakyat ni kelompok peribumi, bukan orang putih tu. Tapi sejarah rakyat bagi Syed Hussein Alatas adalah buruh-buruh, sepoi. Lagi jauh. Ini kelompok yang menjadi alat dan juga tak setia pada British. Dia nak kritik elemen yang tak setia pada British. Tiba-tiba dia masukkan elemen yang lebih setia pada British.
Dan dia nak, dalam buku ini dia nak angkat PKM sebagai pejuang kemerdekaan. Tak ada bukti, masalah tak ada kajian yang boleh tunjukkan bukti PKM ni, komunis ni jahat, tidak bersifat tanah Melayu dan sebagainya sangat banyak. Tapi dia nak tunjukkan juga, maka buku ini tak guna nota kaki, tak guna rujukan yang sesuai, tulis macam tu saja, tak tahu macam mana, dah banyak fakta yang salah. Cerita tentang perjanjian Pangkor dibuat antara kerajaan Perak dengan kerajaan British, tak betul. Kedah jual Pulau Pinang harga 2,000, tak betul fakta tu, dari mana pun tak tahu. Ini kajian oleh Muhammad Sulan ni tentang Mat Indra. Saya ingat ini kajian ilmiah. Bila baca masih lagi mempunyai elemen subjektif, tak kuat, rujukan tak kuat, dan dia tidak melambangkan satu kajian yang mencukupi. Kalau ini tesis, dia gagal. Bagi saya dia gagal kerana dia tidak ada kekuatan dari segi sumber dan sebagainya. Tapi yang saya nak tunjukkan, inilah pendekatan kiri. Dia nak angkat walaupun dia tak ada bukti, tak ada kekuatan, dia tetap tulis juga. Dan ini berlaku. Banyak tulisan tentang komunis ini yang dia angkat sebagai pejuang kemerdekaan. Okey, seterusnya. Ni Chimping. Chimping dia tulis. Ini kira nasib baiklah Chimping tulis. Saya duduk cakap macam-macam. Akhirnya tulisan Chimping ini mengesahkan apa yang saya cakap tu betul. Dialah Chimping ni lah sebut. PKM memang dijemput untuk lawan British. Dia kata kami tak mahu lawan British, kami nak masuk pilihan raya. Dan dari segi sejarah, komunis memang tak pernah lawan British. Yang ada ialah British lawan komunis, lepas darurat barulah komunis angkat jata lawan British. Ingat, negara China dia iktiraf ada hubungan diplomatik dengan British. Komunis ini adalah daripada negara China. Jadi dia juga, tulisan-tulisan ini menafikan peranan kelompok agama. Masing-masing nak mengangkat dari segi kelompok masing-masing dan ideologi masing-masing. Seterusnya, ini tulisan tadilah saya dah kupas. Seterusnya, saya lihat yang tulisan tentang kaum muda ni bagus untuk penjelasan tentang peranan agama, tapi saya lihat dia tidak mencukupi kerana lihat dari sudut aspek kaum muda saja. Dan dipisahkan elemen kaum muda ni dengan elemen sebelumnya. Dia 1,900 ke atas. Kaum muda ni saya kata madrasah ini dia pondok juga asal dia. Di Terengganu ada madrasah, di Kedah ada madrasah, di Kelantan. Dia pondok. Tok Kenali tu dia jadi guru di pondok, dia juga jadi guru di madrasah. Dia bukan terpisah. Pasal ada satu dikotomi dibuat oleh Roth. Selain pada kiri kanan dia buat kaum muda, kaum tua. Tak tahu daripada mana dia ambil kaum muda, kaum tua ni. Jadi yang saya nampak kaum tua ni kelompok agama rasmi yang dikritik oleh kaum muda. Tapi mereka ni bukan kritik secara buta tuli macam tu. Kadang-kadang ada juga persamaan mereka. Saya bagi contoh Syekh Tahir Jalaluddin. Dia dengan Tok Kenali ni rapat. Dia dengan Wan Sulaiman rapat. Dia dengan kelompok kaum tua pun rapat. Syekh Tahir Jalaluddin ni paling kental sekali. Jadi dia ada elemen perpaduan pun antara kelompok kaum muda tua ni. Tapi dalam tulisan kita nak pecah belahkan. Pondok dengan madrasah kadang-kadang dia datang serentak. Nama boleh berubah. Kadang-kadang nama pondok kemudian jadi madrasah. Kadang-kadang nama madrasah tapi orientasi pengajaran dia pondok. Tapi dia dalam konteks politik kedua-duanya memainkan peranan. Memang betul. Cuma saya kata jangan pisahkan elemen ni kerana kita nampak pondok ini konservatif, tradisional. Ada yang kata pondok ini tak berjuang merdeka, tak ada kesedaran. Agama ni dia terlalu hadap agama saja. Tak ada jiwa kemerdekaan. Itu salah. Okey. Jadi dalam konteks ini yang saya nak angkat ialah sumbangan golongan agama, saya kata di celah-celah kanan kiri dia tak ada. Bila bincang tentang Burhanuddin pergi kiri. Bila bincang tentang Dato' Ong kanan. Itu saja perjuangannya. Akhirnya kedudukan golongan agama ni kita kena tahu tak Ustaz? Boleh sebut tak berapa nama? Payah kan? Dia tak diterangkan. Kita nampak Burhanuddin saja. Abu Bakar kita nampak sikit-sikit. Abdullah Fahim kadang orang sambut mereka sebut nama dia. Lain pada tu. Tamimi Rab ke apa yang saya nak sebut pun payah juga. Pasal kita tak ulang. Dia tenggelam. Jadi dan dia tak ada dalam buku-buku rasmi kita ni. Dia hanya ada kaum muda saja. Elemen-elemen lain ni dia tak jelas. Padahal mereka ni teras. Mereka ni yang paling kuat berjuang. Mereka ni lawan British apa semua. Masa darat mereka ni yang ditangkap. Tapi kedudukan mereka ni digantikan dengan komunis. Komunis pula jadi pejuang. Padahal komunis ni tak angkat senjata, tak lawan British pun. Yang lawan British ni. Dan mereka ni dituduh sebagai komunis. Ini ada dalam dokumen yang saya pegang, yang saya kata 2000 halaman tu.
Kelompok inilah yang paling ditakuti oleh British. Masa British nak isytihar darurat, Perang Persikan sebut kalau tak isytihar darurat, tak ambil tindakan kekerasan dan sebagainya, golongan ini akan ambil alih tanah Melayu ni. Dia akan menguasai UMNO dan sebagainya. Macam-macam lah. Kelompok ini disebut kelompok Indonesia. Kenapa jadi macam tu? Kerana Burhanuddin Indonesia, Khadijah Siddiq Indonesia, Aisyah Ghani Indonesia, Ghaffar Bahbar tu Indonesia. Kiri. Dan juga Indonesia lah sebahagian besar. Khadijah Siddiq, Aisyah Ghani tu kena check. Za'bar Indonesia. Abu Bakar Al-Baqi, apa semua. Abdullah Fahim Fatani. Ini saya dah kaji ni. Memang kebanyakan latar belakang daripada luar. Kenapa ini berlaku? Kerana sejak tahun 1900, apabila penentangan orang Melayu bangkit lawan British ni, Tok Janggut, Brahma Limbung dan sebagainya, dihapuskan. British sudah kejap di sini. British sudah menumpu pada perubahan sosial budaya di sini. Berlakulah budaya hedonisme. Dia bawa pelacuran, bawa candu, bawa joget-joget, hiburan apa semua. Dan kepimpinan Melayu pada masa itu yang di sekolah Inggeris apa semua, dia ajar dengan budaya Inggeris, memang terjebak dengan budaya hedonisme. Datuk On Tunku memang ada budaya itu semua. Kita tak boleh nafikan. Itulah hakikat. Walaupun mereka jasa besar ni kita nak sebut, tapi ini pengaruh yang memberi kesan pada semua pihak. Dan pada masa itulah golongan agama daripada luar ni lah. Syekh Syekh Al-Hadi bukan orang di sini. Syekh Tajul dia orang dari Sumatera, dari seberang. Jadi kelompok-kelompok yang dianggap asing inilah yang Rahim Kajar kata ni kelompok keturunan Kelih, keturunan Arab semua. Ada juga Melayu yang tak suka dengan kelompok ni. Tapi mereka inilah yang memperjuangkan orang Melayu. Kalau kaum muda pada masa itu tak perjuangkan, saya ingat habislah, lingkup lah. Mereka tenggelam dengan budaya hedonisme kerana kepimpinan pada masa itu tak ada. Tahun 1900 hingga 1920-an, 30-an. Tak ada kepimpinan Melayu yang boleh pertahankan orang Melayu. Tapi itu saya kata besarnya jasa mereka, dia tak ada. Dia ada kanan kiri saja. Dan kajian yang patut dilakukan adalah bersifat jangka panjang. Perjuangan ini bermula, kita kata sekurang-kurangnya sejak orang Melayu menentang penjajah Siam lagi. Di Patani. Petani ini sebagai sebahagian daripada identiti kita. Sekarang ni terpisah. Dia jadi macam tu. Jadi kita dah tak, perjuangan petani ni sejarah dia jadi hilang. Singapura pun macam tu. Sumatera sebahagian daripada kita dahulu, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Melaka pun terpisah juga. Jadi kita jadi kontok dan juga jadi sempit sejarah kita. Ustaz nak hentikan ke? Baik Prof. Saya kalau ikutkan personal saya memang kalau boleh nak sembang dengan Prof harian. Tapi manakan kami memahami Prof agak kepenatan katanya macam-macam hadis hujung minggu baru ni, dan juga ada lagi kena bermusafir nanti ke Pantai Timur atas Pahang je, dekat je. Kami Kuantan ni sempadan Ganu je. Ya, insya-Allah. Jadi malam ni kita doakanlah agar Prof dapat musafir dengan sejahtera dan selamat sampai ke destinasi. Prof, kalau boleh banyak lagi kita nak ulas pasal Prof pun alhamdulillah saya bersyukur Prof menyediakan slide, dan mungkin slide ni Prof mungkin akan bentang di platform lain. Kita boleh sama tengoklah mana-mana platform yang berkongsi pengisian Prof secara dalam talian, kita boleh sambung. Dan kalau rezeki Prof, insya-Allah kita jemput Prof untuk datang ke kampus. Jadi sebagai kesimpulannya, jelaslah bahawa memang agama ni ada memainkan peranan dalam kemerdekaan daripada fakta sejarahnya. Cuma sejarah itu dia perlu disantuni. Daripada mana fakta sejarah itu dihasilkan. Kita, sejarah negara kita ni, terutama sejarah kemerdekaan, banyak mengambil skop pandangan orang luar terhadap kita, pandangan penjajah terhadap kita. Sedangkan di sana kurang lagi produk-produk sejarah ni, karya-karya sejarah yang memberikan perspektif dan pandangan kita terhadap mereka, kan Prof, betul gitu jadi ini kita mengharapkan agar adalah generasi baru karyawan sejarah kita yang akan reform balik kita punya pensejarahan kemerdekaan kita. Dan kesimpulannya juga ialah tak dapat nafikan bahawa agama ni penting untuk memelihara nikmat sebuah negara yang merdeka. Jadi peranan agamawan ni dia perlu diraikan lah, dan dia menentasi sama ada belah kiri ke, belah kanan ke, belah tengah ke, dia menentasi platform ideologi aliran politik moden itu. Sekali lagi Prof, terima kasih kita ucapkan kepada Prof. Muhammadiyah Dr. Azmi Arifin atas kesudian untuk bersama-sama kita dalam podcast Pimpin Pesan edisi Merdeka untuk kita kali ini. Sebagai penutupnya, kepada sidang penonton sekalian, kita ucapkan terima kasih
kerana setia bersama kami. Saya akan sajikan kita punya video penutup kita ni dengan saya nak berkongsi video pengalaman saya berjalan di Portugal, di Lisbon, di mana mereka menunjukkan satu dataran tu mereka menunjukkan peta penjajahan Portugis sejurus selepas Granada jatuh tahun 1492. Seawal tahun 1511 mereka dah sampai ke Melaka. Sebelum tu mereka dah sampai ke Goa, Brazil dan seumpamanya. Dan kalau nak tengok macam mana bentuk muka Afonso dan muka itu ada dalam video penamat kita, penghujung kita, outro kita. Selagi Prof, terima kasih banyak Prof. Kita jumpa lagi dalam program akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's Brazil. Okay. It's Portugal and then Brazil. Brazil here, they make a line, you know, they make a imaginary line. They say, okay, Spain, this is the different kind of sail, bigger boat, huh? Evolving. Stadion Harapan. 역사가 아주 천민합니다. This is Mekah. Ini Mekah. So Gaza di sini. Ini Gaza. Sini Jerusalem, Baitul Maqdis. Insyaallah tabarakallah. Sekarang saya berada di Portugal, berdekatan dengan Belém Tower. Sebenarnya ada satu monumen ni untuk appreciate beberapa orang tokoh Portugis yang jadi explorer. Jadi di belakang inilah watak yang tiga ni. Ini yang jago panjang ni. Inilah dia Alfonso de Albuquerque yang telah pun memimpin penjajahan Portugis ke atas Melaka.